Janganlah kita cepat menjatuhkan hukuman terhadap seseorang kerana mungkin kita belum membaca kisah hidupnya sepenuhnya. Ungkapan mendalam inilah yang sering bergema di fikiran saya sebaik sahaja menutup helaian terakhir novel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon pepaya tumbuh merata, tumbuh bersama bunga melati. Izinkan saya membuka bicara, membawa cerita menyayat hati. Nama diberi Amni Hafizah binti Muhammad Hafiz, anak didik Sekolah Kebangsaan Binjai, Kemaman, Terengganu. Kod sekolah saya ialah PBA 2005. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sebuah bicara buku yang bertajuk Budak Nakal Kesayangan Cikgu. Hasil nukilan Juliana Suhaimi dan diterbitkan oleh Syarikat Penerbitan Ana Muslim. Mengapakah manusia sering menilai keburukan orang lain, tetapi pada masa yang sama terlalu sukar untuk menilai kebaikan di sebaliknya? Pada pandangan pertama, Amin dapat dilihat sebagai pelajar yang mempunyai pelbagai kes disiplin. Antaranya termasuklah selalu memonteng kelas, tidak menyiapkan kerja rumah dan sering lewat ke sekolah. Gambaran ini membuatkan pembaca seolah-olah bersetuju bahawa Amin hanyalah seorang murid yang tiada masa hadapan. Namun, di sinilah kebijaksanaan penulis terselah. Penulis tidak terus menyenaraikan sebab-sebab di sebaliknya. Amin sebenarnya sedang memikul tanggungjawab yang sangat berat dengan usianya. Sejak bapanya meninggal, Amin memikul tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan menjadi tonggak kepada ibunya yang tidak mampu bertutur atau mendengar. Pembaca dapat mengetahui sebab di sebaliknya melalui watak Cikgu Salina, seorang pendidik tegas yang sangat berdisiplin dan berdedikasi. Babak meruntun jiwa akhirnya berlaku apabila Amin ditemui mati lemas di sungai, meninggalkan sebuah sajak untuk Cikgu Salina. Cikgu Salina akhirnya mengetahui bahawa Aminlah murid yang sangat menyayangi dirinya. Kisah ini bertemakan empati yang mendalam, bermakna sebuah perjuangan seorang anak yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Akhir kata, saya amat mengesyorkan buku Budak Nakal Kesayangan Cikgu ini kerana kita akan dapat banyak pengajaran tentang erti pengorbanan. Sekian, terima kasih. Cuk. PPAT akan bermula nanti di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu. Jomlah kita memeriahkan PPAT. Sambil-sambil kita boleh memperkukuh amalan membaca dan memperseimbangkan jawi kita. Kita boleh membeli buku, membaca buku, membeli alat tulis, membeli kelengkapan sekolah di sana. Jom memeriahkan PPAT. Jom jumpa anda di sana. Bye.